Saya duduk mentakak daripada Marang datang. Tu jauh tu Marang tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihafizuddin bin Musa. Jadi saya buka restoran Raja Nasi Ayam, iaitu restoran nasi ayam lah, pelbagai menu nasi ayam sebenarnya. Saya dah kenal dengan Tuan Syafiq ni lebih kurang 3 tahun lah saya bersama mereka ni. Mereka menolong saya dari segi fotografi apa semua, sangat membantulah sebenarnya. Sebelum saya buat sendiri je. Jadi banyak kekangan dengan saya ni, tak ada kemahiran sangatnya. Tak fokus sebenarnya, tak fokus dan tak khusus. Jadi hasilan video yang saya hasilkan tu tak berkualiti sangat. Sejujurnya lah, memang kedai saya ni viral lah. Mungkin kerana video yang dihasilkan tu menarik dan diorang ni pandai buat, pandai cari market walaupun bukan kawasan setempat, luar berdekatan dengan kawasan kedai kita pun jauh. Contohnya kalau saya duduk mentakak daripada Marang datang, tu jauh tu Marang tu. Daripada mana lagi, daripada Karak, ramai yang nampak video saya ni. Okey, untuk sahabat-sahabat saya, mungkin founder-founder dan toke-toke kedai makan juga yang masih berfikir lagi, saya sangat recommend lah. Sebab setakat hasil daripada restoran saya ni, memang daripada marketing diorang ni sangat-sangat membantu saya sebenarnya. Sangat-sangat membantu. Saya dengan kepala, jadi tak perlu fikir sangat marketing. Saya just fokus benda-benda lain yang lebih, ada lagi benda-benda lain yang perlu saya fikir. Jadi membantu sebenarnya, membantu banyak.